Ini adalah 5 kelebihan QJ Motor SRK 600RC. Kelebihan yang pertama, motor ni didatangkan dengan sistem suspension yang bagus daripada Mazuki dan juga sistem brake radial caliper Brembo. Kiri ada, kanan pun ada. Dekat belakang datang dengan caliper Brembo jugalah. Ada ABS depan dan belakang. Kelebihan kedua, reka bentuk dia memang sangat lawa bang. Untuk 600cc ni, depan dia nampak memang garang gila. Belakang lagi dengan tail light dia memang sangat lawa lah. Okey, didatangkan lagi dengan aksesori winglet carbon dekat depan sini. Lagi padu guys. Kelebihan nombor 3, kuasa enjin dia didatangkan dengan 600cc 4 inline punya enjin, horsepower 80, 51 Nm of torque. So bunyi dia memang sangat mengancam. Rasa macam bawa motor 1000cc tau. Kelebihan yang keempat, harga dia sangat berbaloi. Harga dia hanya 39,888. Bagi aku sangat murah lah kalau compare dengan kategori yang sama dengan dia ni. Harga dah 40 lebih, 50 lebih pun ada. Tapi dengan harga 39,888 ni, korang dapat ciri-ciri yang sangat berbaloi untuk korang miliki bagi Gentra 600cc. Kelebihan kelima, saiz kapasiti tangki dia memang sangat besar. Kalau kita compare dengan kategori 600cc yang lain, ini antara yang paling besar lah. 600cc yang lain tangki baru 15 liter. Tapi untuk QJ Motor SRK 600RC ni didatangkan dengan kapasiti tangki 16.5 liter. Bagi aku cukup besar lah tangki dia. Itulah 5 kelebihan QJ Motor SRK 600RC ni. Kalau korang nak aku review motor-motor yang lain, korang komen kat bawah motor apa yang korang nak tengok lepas ni.